Hello, aku Seram Mazlu dan aku akan menceritakan kisah seram. Hari ni aku akan menceritakan kisah seram yang aku alami sendiri. Ini real life, ni betul. Kalau korang nak aku ceritakan kisah seram korang boleh email aku dah letak punya email dekat dalam description macam tu. Okey, jadi kisah aku ni berlaku pada tahun lepas, iaitu pada tahun 2024. Kisah ni terjadi di sekolah aku ketika kem pengawas. Jadi selepas masuk sekolah yang tamat, iaitu jam 12. Kalau korang tanya kenapa aku balik ke jam 12, ini awal sebab hari tu hari Jumaat. Aku buat persiapan untuk ke kem pengawas di sekolah aku tu. Jadi mula-mula semua pengawas yang sudah sampai ke kem, kita perlu mendaftar dan terus duduk di dewan untuk ucapan guru pengawas. Semuanya baik-baik saja sehinggalah malam. Guru pengawas ingin berbuat satu aktiviti yang menentang jiwa. Memang seram guys. Aku pun pasrah je, padahal aku dah ngantuk gila masa tu. Dan rupa-rupanya guru aku nak buat night walk. Korang tahu night walk tu macam korang malam-malam kan, korang pergi jalan dekat padang sekolah korang, lepas tu tutup mata, lepas tu jalan pegang bahu kawan korang, jadi tak dapat mampu seram kan. Tapi masa tu cikgu aku tu macam baik sikit lah. Jadi kita tak tutup mata macam tu kan. Jadi kita buat lah, kita pusing satu padang berapa kali, 2 kali, 3 kali. Lepas tu semua berkumpul dekat kantin sebab masa tu kan dah malam, jadi kita macam nak makan malam lah. Okey, kalau lepas tu kita dah sampai kantin tu, cikgu kira lah semua murid. Tiba-tiba ada murid satu hilang. Jadi semua guru pun panik lah, mana murid lagi satu tu. Jadi cikgu-cikgu langsung naik motor tolong carikan murid tu dekat padang tertinggal ke apa. Dan cikgu tak dapat jumpa. Seram tak guys? Tapi cikgu tak menjerah. Cikgu cari lagi, cari dekat dalam sekolah, macam cari dalam kelas ke, kat mana-mana. Dalam padang ke, cari dalam tandas ke. Dan cikgu aku cakap kalau cikgu tak boleh jumpa kanak-kanak pula, murid tu cikgu akan boleh call parents dan suruh balik semua pengawas balik sebab dah emergency kan, ada orang hilang. Tapi akhirnya cikgu jumpa juga murid tu, jadi kita semua lega lah, jadi tak takut sangat lah. Okey, selepas tu kita orang diarahkan untuk langsung tidur. Dan kami tak tidur dekat macam kat khemah, tapi kita tidur dekat kelas. Okey, dalam kelas tu ada kipas, yelah. Lepas tu kita letak katil masing-masing. Maksud dia kita kena bawa katil lah. Masa tu aku bawa lah katil aku dengan bantal aku. Jadi aku nak baring tu, aku baring menghadap dekat pintu. Menghadap pintu. Jadi masa tu aku pun macam nak tidurnya, ngantuk dari tadi. Lepas tu aku dengar kawan-kawan aku cakap sini duduk dekat. Semua diorang ni takut. Sebab tu diorang suruh aku dekat, tapi aku malas nak gerak dekat-dekat dengan diorang. Aku langsung tidur je. Dan apa yang seram, mimpi aku ni real, macam betul-betul. Jadi mimpi aku tu pasal pocong. Masa aku tidur tu aku ada mimpi ada pocong dekat depan pintu. Kan aku menghadap pintu, jadi aku nampak pocong tu. Seram. Lepas tu tiba-tiba masa pocong tu nak sampai tempat aku, tiba-tiba ada fluid, ada whistle. Rupanya dah pagi dah, cikgu suruh bangun. Macam tu je. Lepas tu kita macam biasa je lah. Aku pun macam tak adalah seram sangat. Lepas tu kita orang balik berlima hari Sabtu. Bye bye guys. See you in the next video. Bye bye.